Memilih pasangan hidup sangat penting. Kakak, nak pilih orang lelaki, ciri-ciri dia senang ya, dua ya. Siapa yang mai kat kamu itu diredai agamanya dan akhlak dia, maka kahwin dengan dia. Dua ni. Sebab apa? Sebab rupa paras orang lelaki jangan risau. Dia menikah dengan orang yang betul, dia jadi elok. Tuan-tuan bukan kenal saya masa saya The Don. Tuan-tuan kenal saya masa saya Ustaz Don. Nikah dah. Orang lelaki jangan takut. Kita menikah dengan orang betul, dia akan perelok kita. Benda yang mereka tak boleh perbetul, tuan-tuan. Dua benda yang tuan-tuan kena perbetul diri sendiri, iaitu kena ada agama, kena ada akhlak. Hak ni kalau baru menikah baru nak perbetul, keren salam. Susah. Bukan tak boleh, susah. Poin dia, saya nak sikit je. Apa dia? Orang lelaki, orang perempuan kalau nak sebelum nak menikah, make sure dua ni betul dulu.